Okay, so macam dah tengok intro tadi kan, macam gempak tak? Okay, intro tu bukanlah daripada naik call, tapi intro tu saya minta member saya buat kan, buat dengan apa peralatan seadanya saja. Okay, so hari ni ada giveaway daripada Nightcore. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu apa barang yang giveaway yang Nightcore nak bagi ni, iaitu power bank. Okay, power bank Nightcore MB Air. Kapasiti 5000 mAh. Okey, saya nak cerita lanjut tentang power bank ni pun saya tak ada maklumat tentangnya, pasal dalam website Nightcore belum ada lagi produk ni pasal dia baru nak launching saja. Jadi saya ceritakan apa yang saya tahu sahajalah. Okey, macam dah dapat lihat dia punya body dia carbon fiber, dan dia sangat ringan. Dan dia punya shape dia buat round shape. Maksudnya kat tepi ni kalau kita pegang dia rasa smooth lah. Dia tak ada corner-corner yang tajam tu. Dan keistimewaannya dia waterproof. Dia punya waterproof rating dia IPX7. So boleh masuk dalam air pada kedalaman 1 meter selama 30 minit. Jadi kalau anda nak gunakan untuk aktiviti outdoor memang sangat sesuai. Sebagai contoh, kalau anda nak cross sungai, beg termasuk dalam air, nak memancing, ataupun apa lagi, apa-apa saja, kena hujan dia tak ada masalah. Cuma jangan cas ketika dalam air lah. Dia memang waterproof tapi bukan bermakna anda boleh cas dalam air. Jadi kalau dah masuk air tu, anda cuma keringkan pot dalam tu supaya dia tak short, lepas tu boleh cas macam biasa. Okay. Dan dia di sini dia tak ada apa sebarang button. Dia ada lampu indikator saja, dan saya baru perasan bila saya touch ni menyala. Nampak? Pasal saya tak ada menu untuk rujuk. Dan yang ni dia pakai type C. So anda kalau nak kabel pun anda kena pakai type C to type C lah. Okay. Sebagai contoh, ini saya cucuk sini. Dia tak ada button, jadi bila kita cucuk dia akan auto detect lah. Dia akan auto charge lah. Macam dapat lihat tu, charge. Ataupun boleh digunakan untuk charge apa-apa saja. Macam saya banyak gunakan charge untuk phone lah, dan juga flashlight. Dan saya ni memang compact, memang kecil. Sebagai contoh, ini adalah poket untuk saya letak flashlight saya. Okay, depan ni ada poket kecil. Okay, bila saya letak, nampak? Tak nampak? Dan dia nipis, jadi kita tak terasa di poket. Dan dia punya perbandingan saiz dia kalau dengan smartphone sekarang ni, inilah dia. Dia kecil je. Kecil dan juga nipis. Mungkin orang kata 5000 mAh ni kecil, hanya sekali cas phone saja. Ya, memang kecil, memang sekali cas phone saja. Tapi pada saya, dia dah memadai sebab saya gunakan dia untuk just emergency saja. Kalau besar sampai 30,000 pun berat nak bawa buat apa kan. Jadi saya memang gunakan dia sebagai untuk kegunaan harian. Saya boleh letak dalam poket, boleh letak dalam pouch bag. Ataupun macam kalau anda sebagai seorang trail runner, ataupun pemancing, ataupun pergi aktiviti outdoor, saya rasa sangat sesuai lah. Okay, dia Nightcore MB Air. Okay, memang nice. Dia punya packaging semua saya tak boleh nak tunjuk lah sebab saya tak ada kan. Ini barang baru. Okay, seterusnya kita pergi kepada giveaway. Okay, giveaway ni, ini daripada Nightcore. Nightcore yang nak bagi giveaway. Dan giveaway ni direct daripada Nightcore kepada anda terus. Bukan saya Maknanya yang akan pilih adalah Nightcore sendiri, pihak Nightcore. Dan yang akan bagi hadiah ni yang akan dihantar oleh Nightcore juga. Maknanya daripada factory direct kepada yang terpilih. Saya tak melalui saya tak ada apa-apa kaitan. Dan dia akan sertakan sekali lah mungkin not tahniah ke tulisan tangan daripada Nightcore sendiri kepada yang terpilih. Cuma macam mana nak join giveaway ni, senang je. Anda hanya cuma perlu tinggalkan komen sahaja. Komen yang macam mana tak kisah. Dia hanya akan pilih komen secara random. So kalau anda berminat nak join giveaway ni, anda hanya perlu tinggalkan komen di ruangan komen, dan selepas mungkin 3 hari video ni dah publish, pihak Nightcore akan select sendiri. Dan saya akan umumkan siapa yang terpilih tu. Okay, so sekadar tu saja daripada saya. Okay, jangan lupa join giveaway ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kecil saja memang compact.